Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang berada di Kuala Selangor yang mahukan cari rumah di kawasan Kuala Selangor, lebih tepatnya berada di Tanjung Karang. Dan projek ini nama dia Hamlet at the Meadows, akan membangunkan satu konsep township, satu pembandaran, dan ada perumahan, ada shop lot, ada commercial, ada 3S center, dan inilah dia projek Hamlet at the Meadows. Okey, harga rumah ni pada berapa? Harga rumah teres setingkat ini harga dari RM328,500 selepas tolak rebate. Okey, kita ada 3 pilihan saiz, ada unit yang corner, ada end lot, dan ikut pada yang available sahaja. Okey, ini dia. Jom kita tengok apa dia Hamlet ni. Okey, next kita tengok kita ada apa yang Hamlet provide adalah security 24 jam. So apa yang anda tak perlu bayar adalah maintenance fee. Sebab apa? Kita hanya ada security fee sahaja. Jadi kita punya layout pun lebih praktikal. Ini gambaran model untuk rumah ni. Dan kita ada tapak, ada taman permainan. Jadi kalau anda sibuk dengan gadget, apa kata kita bawa mereka jalan-jalan ke taman, walking ke, jogging ke, nak ajak main gelosor, badminton ke. Dan ini apa yang best kat rumah ni, anda dapat rumah yang ada ceiling setinggi 13 kaki di ruangan tengah dia. Memang tinggi, jadi rumah anda tidak akan rasa sempit, tak rasakan gelap, tak rasa malam. Dan ceiling ini membuatkan anda rasa diri anda punya pengudaraan dalam rumah tu lebih lancar. Okay, oh ya, rumah ni freehold dan individual title. Itu yang bagusnya. Freehold dia maksudnya memilikan kekal. Dan apa lagi? Individual title. Maksudnya tanah atas rumah anda tu adalah hak milik anda. Bukan hak milik bercampur. Dan individual title ni memang bagusnya. Itulah dia. Kalau anda nak renovate ke, itu hak anda. Jom tengok dia punya tapak projek kita ni. Okay. Projek kita ni, kalau nampak ini hospital Tanjung Karang. Dan kita punya projek ni belakang dia saja. Dan sekitar ni banyak sekitar Tanjung Karang ada dekat nak ke Kuala Selangor. Okay, Tanjung Karang ni masih dalam Kuala Selangor tau. Jadi anda nak ke Jeram, Kapar memang boleh. Okay, tak ambil masa dalam masa yang lama. Cuma kita fahamlah daripada Tanjung Karang ke Kuala Selangor ni jalan dia agak sibuk. Sementara WSE belum siap lagi. Jadi biasanya orang akan sibuk sebab musim perayaan, musim percutian kan. Ini yang menyebabkan jalan agak sibuk. Tapi jangan risau. Okay, biasanya mereka ni daripada Perak, daripada Sekinchan nak ke Kuala Selangor, mereka akan lalu Tanjung Karang ni. Dan kita punya projek ni pun berada di belakang berdekatan dengan WSE Highway. Jadi kita akan ada direct access dengan WSE Highway. Okay, kalau anda perasan sini banyak sekolah kan, nak ke tempat beli makanan basah pun dekat. Okay, dekat Tanjung Karang Kuala Selangor tu. Okay, jom tengok dia punya apa yang kita boleh access daripada tapak projek kita ni. Okay, kalau kita daripada tapak projek ni nak ke Pekan, nak beli barang basah dalam masa dalam 5 km, ambil masa dalam bukan 5 minit, ambil masa dalam 7 minit ke 10 minit lah. Yelah, kita ada traffic light kan. Jadi itu memang commons lah. Dan kalau kita nak tahu, kita ada interchange dari segi highway daripada antara Sekinchan dan Tanjung Karang. Ini dia 7 km. Dan nak ke Sekinchan 15 km, ambil masa dalam 20 minit jugalah. Okay, itu dia punya yang common yang orang tahu. Dan yang bagus yang projek kita ni berada di belakang hospital Tanjung Karang yang baru, 500 meter sahaja. Jadi ni kalau anda keluar pada tapak perumahan anda, ambil masa dalam 3 minit, 4 minit dah sampai. Kalau anda bawa slow lah. Okay, nak ke KPG Kuala Selangor yang baru buka pada awal tahun ni, 2025 ni. KPG Kuala Selangor dah open dan mula operasi 7 km, bayangkan dalam 10 minit, 12 minit lah. Dan nak ke Kuala Selangor, nak ke Lotus, nak ke Mr. IY kat belah sana kan, ambil masa dalam 20 minit. Sebab apa? 9 km. Memang kata 9 km, tapi realitinya beberapa minit jugalah nak ke Kuala Selangor. Dan banyaklah tempat yang anda boleh akses melalui inilah. Dan jom kita tengok kita punya layout rumah ni dulu. Okay, kita ada 3 type. Type A, Type B, Type C. Type A ni 20 x 65. Ini yang paling kecil. Dan luas binaan rumah ni 1091 square feet, 3 bilik tidur dan 2 bilik mandi.
Dan ini full extend, dia tak ada ruangan tanah di belakang ni. Kalau anda perasan, tak ada ruang tanah, memang dia full utilize di kawasan, dan anda tak ada ruang kosong pun dekat sini, dekat celah ni. Dan anda, kalau anda pilih unit yang tengah, anda tak ada tanah, cuma parking lah ada, boleh muat 2 biji kereta, boleh letak 2 biji motor lagi. Memang luas, bukaan rumah 20 kaki. Dan kalau perasan, ini ruang tamu anda memang sama sebiji semua. Ruang tamu, ruang makan dan dapur, yang anda punya ruang yang panjang lah. Dan nanti anda akan nampak gambaran yang lebih dekat tengok model rumah ni. Okey, anda nampak anda punya bilik master ada bilik air attached, dan bilik air kedua ada kat sini. Jadi kalau tamu nak datang pun masih boleh lalu, dan kat sini anda boleh letak macam bidai ke, slider ke, supaya lebih privacy lah, supaya tak nampak tandas ni kan. Dan ini bilik kedua dan bilik ketiga. Boleh katakan ruang tamu ni lebar dia 10 kaki, dan bilik pun 10 kaki lebar dia. Memang luas, memang selesa. Dan kalau anda nampak lot ni ada 5 kaki, ada 7 kaki. 5 kaki tu boleh muat 2 biji motor juga lalu kan. Dan contoh anda nak letak meja ke, nak lipat-lipat di tepi kan, 5-7 kaki ni masih consider masih selesa. 5 kaki ni unit yang normal. 7 kaki ni ada unit yang khas, yang memang khas, ada lebih 2 kaki sebab berdekatan dengan security, berdekatan dengan facility. Ada beza sedikit, harga dia pun agak mahal sedikit daripada yang 5 kaki. Dan corner lot ni apa yang orang suka, sebab dia corner lot ada dapat 20 kaki. Dah saiz rumah dah. Saiz rumah ni lebar 20 kaki dan ada lebih tanah 20 kaki. Itu yang menyebabkan orang suka. Tapi corner lot memang dah habis. Saya cakap awal memang dah habis sebab di bawah 500,000. Dan 20 kaki ni boleh buat satu biji rumah lagi, ataupun nak buat bilik besar, 2 bilik besar, ataupun nak buat macam garaj, ataupun pada anda lah, anda nak buat homestay kan. Ini terpulang kepada anda. Dan ini dia rumah type A, dan ini type B, dia beza sedikit. Dia punya kuasa rumah dia pun dah beza. 1143 square feet. Ini sempurnaan rumah saja 1143. Kuasaan tanah 20 kali 70 untuk unit tengah ni. Ni ada tanah 20 kaki lah. Dia punya layout sama, cuma bilik air kalau perasan yang tadi ada dekat tengah ni, dia ada di belakang, dipindah. Dan ada extra bilik utility di sini. Dia nampak ada dapat 1 bilik, 2 bilik, 3 bilik dan extra bilik utility. Jadi 4 bilik dan 2 bilik air. Bilik air kat belakang, jadi anda punya ruang ni ada extra tanah di tepi ni 5 kaki. Dan ini adalah anda punya macam laman lah, yet. Nak sedai baju kat sini 5 kaki ni boleh. Jadi anda nak buat dapur basah ke, kan kat sini ada dapur kering, kat sini ada dapur basah pun okey. Sama juga dekat end-lot 5 kaki, dia tak ada yang 7 kaki. 5 kaki pun masih selesa. Ni biasanya kalau yang anak ada macam tadi, dia 20 kali 5, dia mungkin keluarga kecil, dia tak nak remeh-temeh, nak jaga rumput lah kan. Kan jadi maintenance tu agak kurang lah bila tak ada rumput. Bila ada rumput, ada ruangan belakang ni, ada tanah tepi belakang ni, mungkin keluarga yang besar sedikit, mungkin 4-5 orang, baju kan ramai kan. Tapi sekarang pun ada dryer, jadi dah jimat banyak kat situ. Cuma anda nak buat dapur basah, memang sangat-sangat okey. Beza bulanan pun tak banyak pun untuk rumah. 25, 20, 70 dan 80 pun tak banyak beza kalau unit tengah ni. Okey, kalau corner lot pun sama 20 kaki. Memang lah boleh buat satu biji rumah lagi. Itu yang orang nak suka sebab harga dia bawah 500,000. Okey, jom tengok dia punya 20-80. Beza dia tak banyak pun daripada type C ni, type B ni. Okey, jom tengok. Cuma beza dia yang banyak adalah di belakang dia. Saiz rumah sama 1143 square feet dengan 2070. Cuma ada extra lagi 15 kaki di belakang. Memang besar. Boleh buat satu dapur basah, boleh buat store kan. Boleh buat store, itu yang bagusnya. Boleh buat bilik kecil ke, buat bilik tetamu pun okey sangat. Sebab apa? Anda boleh nak extend bilik air ni ke belakang ni pun okey. Nak sedia baju ke, nak buat camping ke, bosan-bosan kan. Duduk rumah boleh camping, boleh masak, boleh BBQ di belakang tu. Jadi anda tak perlu bimbang. Ini ada unit yang 5 kaki, ada 7 kaki. Seperti yang saya katakan tadi, dia ada speciality
Yang 7 kaki tu sebab dia berdekatan dengan security, harga pun agak tinggi sedikit pada yang 5 kaki tu. Kalau corner lot 20 kaki. Dan corner lot ni maaflah memang dah habis pada awal tahun ni. Sebab unit tak banyak untuk corner lot ni. Sebab ada 20 kaki ni saya sebutkan memang ramai orang suka. Okay. Jom tengok dia punya gambaran skim model dia. Inilah dia. Kalau ni 20 kali 70, 80, inilah dia punya skim model dia. Ni dia punya bilik utama, master bedroom. Ni bilik kedua, bilik ketiga. Tengok tiles dia berapa. Ni bilik utility dia dan tandas. Tengok tiles dia 2x2. Memang yang besar bukan yang kecil. Jadi maintenance tu agak kurang. Kan? Mestilah bagi yang standard tapi yang berkualiti lah. Dan ini tapak kita dan ini hospital. Kita perasan hospital tu sekarang yang baru tu, inilah dia. Dan ada yang klinik bigan kat sini kan. Ini projek kita terus ada medium far kopitiam di sini. Anda akan terus ke sini akan nampak projek ni. Dan sekarang dah naik pun tangki air. Ni tapak dia dan di sini WCE highway dan kata developer ada direct access dengan WCE highway. Kan bagus kan. Dan inilah dia gambaran pada atas. Nampak projek kita ni tak jauh sangat daripada jalan utama. Dalam beberapa minit je anda boleh akses ke jalan utama. Dan ini WCE highway dia. Ya, tengah dibina WCE highway. Katanya akan siap pada 2026. Kita doakan dapat siap lebih awal. Dan projek rumah ni akan siap pada 2027. Okay, 3 tahun, 25, 26, 27. Jadi kalau anda jenis yang bersabar, nak mahukan rumah yang baru, projek baru, saya boleh consider projek ni. Okay. Ini hospital sekarang dan ini kerja hospital di sana. Okey. Dan tempat kalau anda nak cari kedai makan pun dekat opposite jalan tu pun ada kedai makan. Dan kat sini pun nanti saya terangkan lah. Sini akan buat satu konsep township. Ada kedai-kedai kat sini. Cuma itu rancangan dalam 10 tahun. Mestinya township baru dia akan bina dalam 10 tahun lah. Okey. Kalau nampak saya ada search juga di sekitar sini sekolah, jangan bimbang, memang banyak sekolah daripada sekolah anak-anak kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, kan ada sambung lagi bahagian kat Mara pun boleh. So, sini sekolah, ada sekolah jenis kebangsaan, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah menengah pun ada, sekolah menengah agama pun ada. Jadi anda tak perlu bimbang. Dan kalau anda nak cari tarikan yang murah, dekat sini ada pasti. Kat sini kat depan ni pula ada tadika Intercalip. Dekat depan ni saja Intercalip tu. Kat sini. Jadi anda tak bimbang lah pasal sekolah-sekolah. Okay. Hospital. Dah lah kita punya projek ni belakang hospital saja. Ni tempat kita dan hospital depan ni. Sini ada klinik-klinik. Banyak klinik biasa ada, KPG hospital ada. Dekat Tanjung Karang klinik pun ada. Dan kita tengok kita punya master plan daripada pemaju. Yang inilah yang kita akan nampak dekat ruangan sini. Akan jadi bangunkan konsep township satu perbandaran lah. Tapi perbandaran kecil. Sini projek kita baru ini saja. Perancangan nanti akan buat rumah lagi. Ada 3S center. 3 center macam pusat servis, jualan, macam Proton Pro 2 lah. Ada sport kompleks kat sini. Ya, macam satu pembangun, boleh katakan satu pemandaran lah. Sini ada shop lot, ada commercial, ada grocer dekat depan ni, ada Central Park dekat sini, local center. Jadi kita punya rumah ni fasa yang terawal. Fasa terawal, bila bangun-bangun ni jangan jangka harga akan sama, harga akan naik sedikit. Tapi saya tak kata ini mesti naik, tapi dengan fasa 1A, 1B pun dah naik harga sedikit sebab kos-kos pun dah makin naik. Tapi anda jangan risau. Inilah apa yang dijangka oleh pemaju. Dia akan buat satu konsep township. Banyak. Nah, ini saja dah 400 unit rumah dah. Sini ada kedai-kedai. Bayangkanlah dalam 10 tahun lagi akan ada kedai-kedai dan bila anak kita dah semakin besar, dah habis belajar, nak cari kerja ataupun dia nak buat bisnes, sini ada peluang-peluang pekerjaan yang mungkin menjadi satu sandaran yang memudahkan anda untuk planning masa hadapan. Jadi tak perlu risaulah nak cari tempat lain ke kan. Ini perancangan pemaju.
Dan ini gambaran untuk 2065 ni skema model dia daripada galeri. Nampaklah kereta-kereta ni kan. Ni daripada depan pandangan dia, dan daripada sisi anda nampak ruang tamu, ruang makan dan dapur ni tak, dia L-shape ni tak adalah dia provide yang sinki biasa. L-shape ni adalah macam dia punya designer lah yang nak macam nampak cantik lah kan, bagi gambaran mata kan, biasalah. Di sisi di belakang inilah dia tak ada tanah, memang fully utilize punya ruang. Okey, pada atas inilah anda nampak. Bagusnya kat sini ni nampak ruangan ni anda boleh buat macam letak langsir ke, binai ke kan. Jadi tak nampak tandas. Di makan pun anda lebih seronok lah, tak nampak tandas tu. Dan biasanya kalau macam orang kita dia tak nak nampak dapur, saya faham, tak nampak dapur tu, anda boleh buat slider kat sini, sliding. Jadi bau masakan tu pun takkan masuklah ruangan dalam. Itu pun boleh consider sebagai salah satu cara lah. Tapi saya boleh fahamkan kalau macam rumah yang ada tutup dinding tu, anda punya rumah akan lebih sempit lah. Tapi sebagai pemudah cara, anda boleh tambah slider sebagai bau masakan tak masuk, ataupun privacy orang tak nampak dapur kita. Itu kekurangan sikit lah bagi orang yang berfikir begitu. Tapi saya rasa itu sebagai satu kelebihan. Anda punya ruang makan, ruang dapur, ruang tamu memang luas. Ya, memang luas. Okay, 20, 70, 80 sama juga yang ni. Ini pandangan depan, sisi belakang anda nampak. Dari ekstra belakang tanah memang besar. Pandangan atas inilah dia, anda akan dapat ini dia yang pada detik ini 28 bulan 12 2024, dan bila water receiver untuk kaki air dan naik dan turun. Okey. Okey, apa lagi yang anda akan dapat lagi macam ni. Anda nak tahu lebih detail pasal projek ni, saya dah ceritakan. Pasal pengiraan ke, pasal apa dokumen yang perlu disediakan, harga rumah ni berapa. Okay, saya dah katakan harga rumah ni untuk 20x5 328,000. Kalau rumah 20x70 saya akan sediakan lah punya detail lagi 340,000. Kalau rumah 2050 unit tengah 350,000. Jadi bulanan dalam 1,450, 1,500, 1,550. Beza dia tak banyak. Untuk unit tengah, bagi unit L0 kalau dia ada sas sikit lah dari tanah, harga dia agak tinggi sedikit. Jadi kalau anda nak tahu pasal pengiraan, pasal punya apa package yang ada, macam zero down payment ke, fee ke, MOT ke, boleh contact saya di ruangan yang disediakan di bawah ini. Okey, itu sahaja daripada saya, Alif Mirza. Terima kasih kepada anda yang tonton video ni, walaupun agak panjang sikit. Saya harap anda serba sedikit tentang bagaimana anda cari rumah ni, apa yang perlu sediakan, boleh contact saya di bawah. Okay.